Aku beli bonshi matcha ni. Lepas tu aku tengok review dekat dia punya dia punya komen tu ada yang makan dengan susu. Betul ke sedap makan dengan susu? Jom kita cuba. Dia kacau. Dia kata sambil kita makan bonshi ni, kita boleh buat air sekali sebab dia serbuk kan. Jom kita cuba. Bismillah. Dia macam cereal Milo tapi rasa matcha. Susu-susu tu ada rasa matcha So kalau korang nak, korang boleh dapatkan bonshi atau bonsha nama dia. Dekat beg kuning kat bawah ada rasa matcha, ada rasa coklat. Dua-dua sedap, dua-dua Aika ada. So kalau korang nak, dekat beg kuning, okay?